Korang dekat sini ada tak yang penganggur macam aku? Okay, dulu aku pun macam tu juga. Tapi sebenarnya daripada situasi yang susah ni, dia memaksa kita untuk cari jalan, betul tak? Antara masalah yang utama penganggur ni, tak ada masalah lain, masalah duit. Aku dulu lepas habis belajar, aku tengok mak ayah aku pagi-pagi pergi kerja kan. Aku baru bangun tidur. Dah 2 bulan dah aku macam tu. Cari kerja pun tak ada. Jadi apa aku buat? Okay, aku tengah cari jalan. Alhamdulillah, aku start dulu dengan mula-mula dengan sikit-sikit. Dan sampai sekarang aku memang tak kerja langsung guys. Sampai sekarang aku tak kerja. Aku tak kerja, buat kerja sendiri je. Tapi masih, orang kata apa, dapat duit online. Okay, macam mana cara dia? Aku straightforward dengan korang. Aku dah generate lebih kurang dalam 4 angka sebulan. Dah lebih 2 tahun dah. Cara dia, aku buat Shopee dan juga TikTok affiliate. Macam aku, serius aku cakap, ramai lagi orang yang lagi hebat daripada aku. Tapi dengan asbab korang konsisten, dengan asbab korang betul-betul nak buat, boleh, tak ada masalah guys. Okay, jadi kalau korang nak aku tolong guide korang, nak bagi panduan, tak ada masalah. Untuk 9 to 5 pun tak ada masalah. Korang just spend 5 minit sehari je. Buat video yang biasa-biasa pun boleh guys, tak ada masalah sis. Korang nak aku guide, korang boleh DM kat bawah ataupun tekan link aku dekat bio.